Kalau telinga anda selalu gatal, keluar cecair pelik atau berbau, jangan anggap itu perkara biasa. Itu mungkin tanda jangkitan kulat dalam telinga dan kalau dibiarkan, boleh buat anda hilang pendengaran. Fungus dalam telinga atau otomycosis ialah jangkitan yang berlaku pada saluran telinga luar yang disebabkan pertumbuhan kulat seperti Aspergillus atau Candida. Masalah ini biasa berlaku di negara kita sebab cuaca panas dan lembap. Keadaan yang sangat digemari oleh kulat. Siapa yang berisiko? Satu adalah mereka yang selalu berenang atau telinga kerap basah. Yang kedua, penggunaan alat bantu dengar atau earphone dalam tempoh yang sangat lama. Yang ketiga, individu yang suka korek telinga terlalu kerap. Sebab itu mengganggu lapisan perlindungan semula jadi pada dalam telinga. Tanda-tanda jangkitan kulat termasuklah satu, gatal yang kuat di dalam telinga. Yang kedua, keluar cecair berwarna iaitu putih, kelabu atau kehitaman. Yang ketiga, bau yang tidak menyenangkan. Yang keempat, telinga rasa penuh atau berdengung. Kadang-kadang disertai dengan rasa sakit dan pendengaran makin berkurang. Kalau dibiarkan tanpa rawatan, kulat boleh merebak lebih dalam dan menyebabkan keradangan yang teruk. Pesakit mungkin perlukan rawatan jangka panjang dan dalam kes yang teruk boleh menyebabkan kerosakan yang kekal pada saluran telinga. Rawatan biasanya melibatkan pembersihan telinga secara profesional oleh doktor dan penggunaan obat titis anti kulat. Yang penting, jangan cuba bersihkan sendiri dengan cotton bud kerana itu hanya akan menolak kulat lebih dalam. Untuk mencegah jangkitan, satu, pastikan telinga kering selepas mandi atau berenang. Yang kedua, elakkan penggunaan earphone terlalu lama. Yang ketiga, jangan korek telinga terlalu kerap. Kalau anda ada simptom-simptom tadi, jangan tunggu sampai teruk. Boleh datang klinik Ikram, kita cek secara percuma.